Dan saya mudah lagi. Yang tak tahannya, ada kes yang tak tahan yang saya lari. Ada kes tak? Dugaan sebagai perawat. Bini orang, anak dah orang, tapi bini orang. Dia gila dekat saya, tuan-tuan. Bini orang gila dekat kita, tuan-tuan. Hadiah ni, macam-macam hadiah. Tiap-tiap minggu hadiah. Tak payah tunggu peti. Tak payah tunggu hari jadi. Dapat hadiah. Bini orang bagi. Ui, takut saya. Menggatal. Sampai dia kata apa? Kak, kalau tak tengok muka Kak tak boleh duduk kat teringat ya. Allahu Akbar. Muka saya darah tak ada, tuan-tuan. Kak, kalau tak tengok muka Kak tak boleh duduk kat teringat kat Habis laki hang? Laki hang macam mana? Oh, bukan seorang. Macam ni. Semua cerita yang sama. Macam ni. Bini kawan ni, bini kawan tu, bini kawan tu, bini kawan tu, bini kawan ni, bini kawan ni, bini kawan ni, bini kawan ni, bini kawan ni. Sampai makcik tua pun dia pakai gila kat saya. Allah, dugaan apa ni? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan tak tahan, tuan-tuan. Tak tahan, tuan-tuan. Kalau anak darah, tak kira juga. Bini orang. Mungkin salah-salah baca ayat waktu jampi dia. Salah baca ayat. Ayat salah baca. Mungkin salah baca ayat kot. Mungkin salah baca ayat kot. Oh, apa lagi? Lari. Tapi lari saya tetap di rumah tu juga. Waktunya bila orang nak main berubat, jadi saya tengoklah. Saya ubat. Tapi bila nak main jumpa saya tengok perempuan, saya akan lari nak buat atas. Jadi saya kata dekat dengan kata ni anak-anak buah saya tu kan. Kalau siapa-siapa main, bagi tahu. Kata abang tak ada tahu. Kalau perempuan kan. Dia kata siapa-siapa main bagi tahu, kata abang tak ada. Saya bagi tahulah kat anak buah saya tadi. Adik angkat saya. Adik angkat saya ni pula punya betul bendui macam pembaris. Betul-betul bendui macam pembaris adik angkat saya ni. Dia kecil lagi. Dia baru dia dah 3 jam 4. Bila tetamu mai nak minta ubat, dia kata apa? Orang tanya, dia dah di, abang kan? Adik dia dah di, dia dah di. Orang sebut nama dia kan? Adik angkat saya kata apa? Abang ni bagi tahu. Abang ni bagi tahu dia tak ada. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan? Adik angkat saya punya betul punya bendui macam pembaris ni, dia beritahu tak? Bila orang tanya, abang di mana abang di? Dia angkat saya beritahu, abang ni cakap, abang ni tak ada. Macam mana, tuan? Abang ni bagi tahu, abang ni tak ada. Saya yang duduk atas dekat linga saya ni kembang tadi. Malu. Yang semalam, mereka boleh bagi tahu macam tu. Betul. Biji. Macam belalang. Malu, tuan-tuan. Lepas tu pula kita nak kahwin lah. Kita nak kahwin malu lah. Esok dah turun lah. Dah. Saya beritahu. Kata saya tak ada. Beritahu saya tak ada, sudahlah. Dia boleh cakap, abang di bagi tahu, abang di tak ada. Abang di bagi tahu, abang di tak ada. Lepas tu dia bertanya pula, habis abang di duduk mana? Duduk atas. Tak guna macam nak kat. Ya, saya cerita macam ni lah pengalaman saya kan ubat tu lah kan. Jadi di situlah nak beritahu lah siapa-siapa yang diperawat, dugaan dia saya kata tahu perempuan akan main orang yang suka kat kita, akan main orang yang minat kat kita. Di situlah dugaan kita nak tengok kita lepas tak lepas. Lepas. Cerita seram, insyaAllah nanti saya cerita seram. Ada lepas tak lepas.